Hari ni Mio, kita nak masak apa untuk sahur ni? Tak tahu apa tu nak masak apa ni. Okey, hari ni kita nak masak daging masak black pepper. Simple je, memang mudah. Okey, jadi Mio ada apa? Okey, ni ada daging lembu. Okey. Lepas tu ni adalah bawang apa? Holland. Bawang Holland. Ya, bawang Holland. Dan dekat saya ada capsicum, ada benggala, ada carrot, ada bawang putih, ada cili padi warna merah dan juga lada hitam. lada hitam. Okey, pertama kita masukkan minyak masak sikit je, tak payah banyak. Okey, pertama kita nak masak apa Mio? Kita masuk bawang lah. Bawang lah. Kita masuk masuk bawang Holland. Okey. Sikit-sikit lah, macam ni. Okey kot, sikit kot. Dah bunyi dah dia. Okey, kita masukkan juga bawang putih sikit Mio. Bagi, masuk lah sikit. Okey. Kalau aku cubit, tu sikit lah. Okey. Okey, cantik. Lepas tu kita boleh masukkan daging dulu, bagi dia renyah sikit. Dah. Okey. Masukkan daging kita. Kita taruhkan capsicum. Tuang ya. Tuang lah, tampak lah ni. Nampak ya. Taruhkan cili padi. Taruhkan kita punya lada hitam. Okey. Lepas tu kita ada Betul. sos lada hitam. Sikit je. Kita taruh air sikit. Dah banyak. Okey. Kacang sikit. Taruh sikit Apa? kicap. Okey, dan juga sedikit garam. Garam Garam lah, kata tak rasa apa ni. Okey. Okey. Kita terlupa satu lagi sayur. Apa tu? Carrot. Baru ada warna, betul tak? Nampak. Colourful tu kan ni. Madu. Okey. Ini resepi yang dah diubah tau. ubah cara kita lah. Sekali-sekali ya. Biarkan dulu. Okey, dan kita boleh angkat. Okey, tengok dah mendidih lah. Daging pun alhamdulillah dah masak dah ni. Perut kita pun dah berbunyi dah ni Mio. Itulah. Okey, kita angkat Alright. Lupa dah tutup api. Okey, ni dia. Ni dia daripada Kita punya, kami. Ya. Daging masak black pepper olahan Almana. Almana, ya. Terbaik.